saya Ted. Kita bersama saya bersama Hakim. Jadi hari ini kita akan terjak orang random dan kita akan tanya pasal asas kesetaraan mental. Adakah diorang tahu ataupun tidak? Ayo. Assalamualaikum, Pak. Boleh tak? Tak ada rasa. Saya boleh tak kita orang nak interview Kak pasal asas kesetaraan mental? Okey, boleh. Okay. Sebelum tu, boleh tak kita nak kena jaga dulu? Dari segi nama. Nama Nur Adam Sarah sendiri. Boleh panggil anda. Okey. Jadi soalan pertama yang saya akan tanya kepada Kak ni, kita pasal kesetaraan mental. Okey. Jadi, Akak tahu tak apa itu kesetaraan mental? Kesejahteraan mental. Jadi saya, pemahaman saya berkenaan dengan kesejahteraan mental ni dia lebih kepada keadaan emosi ataupun fikiran kita dalam keadaan stabil dan juga sejahtera. So itulah yang dinamakan sebagai kesejahteraan mental. Okey. Akak ada tak pernah dalam situasi di mana kesejahteraan mental Akak tak bagus? Okey, macam kita tahu, setiap manusia ni tak lari daripada diuji. Jadi setiap manusia ni ada juga ujian yang ditimpa. Jadi kalau awak tanya saya, adakah saya pernah berada di dalam situasi yang mental tidak berapa sejahtera? Semestinya adalah. Okey, jadi boleh saya kongsikan. Okey, so mungkin kesejahteraan mental pernah tidak, orang kata tidak berapa sejahtera. Mungkin dari segi, okey, sebelum ni isu berkenaan dengan akademik, mungkin bebanan assignment yang terlalu banyak menyebabkan kita tak mampu nak handle sebab due yang terlalu hampir apa semua. Jadi benda tu kadang membuatkan diri kita ni stres, tertekan, mungkin tiba-tiba nangis ke apa semua, benda tu sangatlah menjadi common lah. Jadi itulah antara contoh-contoh isu yang pernah saya alami lah. Kata ala-ala kita dalam job scope IPG, so antara situasi yang melibatkan keadaan mental yang tidak berapa elok adalah bebanan assignment yang terlalu banyak. Betul, saya pun hadapi jugalah beberapa betul yang memang sama dalam belajar-belajar. Betul. Jadi bagi Akak, macam mana Akak atasi situasi waktu Akak mengalami semua benda tu lah? Okey. Jadi tadi isu berkenaan dengan tahap kesihatan mental ala umur 2, iaitu berkaitan dengan bebanan akademik. Jadi antara cara saya sendiri untuk atasi benda tu dengan cara saya buat jadual. Pada masa yang sama, jangan buat last minute. Kadang tempoh setiap assignment ni dia ada banyak duration tau. Satu assignment setiap lecture akan bagi saya pada masa 1 bulan semua. Jadi dalam tempoh 1 bulan tu, kita kebiasaannya sebagai seorang pelajar, esok nak hantar, malam ni baru buat. Itulah kita menyebabkan punca kita stres. Lepas tu mulalah tak siap, tak ada nak hantar apa semua. So antara cara yang saya buat adalah saya buat jadual, tak buat last minute, dan juga minta bantuan kawan-kawan dan juga pensyarah. Contoh, ada soalan kita tak faham, tanya terus. Kadang kita tak tanya orang menyebabkan kita sendiri yang kata macam mana nak buat ni, makin stres. So benda tu punca daripada kita sendiri, kita yang tak take action benda tu. Untuk soalan yang terakhir ni Kak, Kak boleh tak bagi nasihat kepada semua orang pasal kesihatan mental ni? Sebab kita tahu kan yang mungkin ramai lagi pelajar luar tak tahu macam mana kita nak handle kesihatan mental kita ni, macam mana kita nak kesejahterakan mental kita. Kak boleh bagi nasihat kepada orang? So bagi saya, antara cara, macam kita tahu, kesejahteraan mental ni merupakan keadaan emosi yang stabil. Termasuklah emosi, fikiran dan juga mental kita sendiri. So kita sebagai manusia yang tak terlepas daripada ujian, of course lah, nak kita kena jaga mental kita sebaik. So dengan cara apa? Kita sendiri yang tentukan. Contoh, kita ada melibatkan pelbagai bentuk ujian apa semua. Jadi tak bermakna kita kena berada dalam circle itu saja. So kita kena sendiri fikir macam mana cara aku nak keluar daripada environment ni apa semua. So bila ni apa saja keadaan emosi kita bergantung kepada cara kita mengawal diri kita sendiri. Okey, itu saja daripada saya. Okey, terima kasih kerana dah tolong saya. Terima kasih kerana kongsi. Ingat semua, jaga kesihatan kita bukan tanda lemah, tapi tanda kita sayang diri kita sendiri. Kita saja daripada kami berdua. Terima kasih. Bye.